Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bagi tahu sikit, ni ada Persona Elegant. Persona ni sampai kat kita macam ni enjin dia. Gedek 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 gedek. Bergoyang. Nak speed pun tak boleh. Sering-sering pun bergegar bawah. Okey, bila kita dah scan, dia keluar yang pertama map sensor, wayar putus. Okey dah tu. Lepas wayar putus, kita dah iris kod apa semua. Kita test, memang goyang lah. Jadi kita cek sistem api dia lah. Bila kita cek sistem api dia, owner pun baru tukar plug iridium. Lepas tu saya tengok kondom plug pun baru tukar 44. So bila kita cek balik plug dia okey, kita tengok lah sini. Ni plug dia ni. Ini plug ni, okey kita nak bagi tahulah. Kalau plug ada washer macam ni, washer ni, ini bukan plug Kempro. Kalau plug Kempro dia macam ni, ada beza tau. Nampak tak beza dia? Dia ada curve kat sini kalau Kempro. Kalau yang ni biasanya kebanyakan untuk wajah MMC, Wira 1.8, 1.6 ni. Dia ada washer sebab permukaan dia rata. Dan di dalam silinder head tu dia rata. Kalau macam Kempro, kenapa dia ada kun? Sebab di dalam silinder head tu dia pun kun. Jadi bila kun macam ni, dia akan jumpa kun juga. Barulah tak berlaku kebocoran pada compression. Okey. Dia baru tukar dalam 2 minggu. Mula-mula memang okey. Sebab apa dia okey? Okey. Washer ni masih boleh cover lagi. Tapi bila lama kelamaan, contoh owner long distance jalan jauh, pembakaran ni panas ya. Jadi nanti washer yang ada ni dia tak boleh cover untuk bahagian compression. Jadi dia akan berlaku kebocoran dan kereta akan macam ni lah. Tak boleh. So kalau Kempro nak pakai plug iridium, pakai plug iridium untuk Kempro. Okey. So macam plug ni, dia punya maintenance dia 40,000 km dah tukar lah untuk pattern yang macam ni. Maksudnya meja servis 40,000 dah boleh treatment tukar. Kalau nak tahan lama, kena cari iridium. Tapi iridium yang untuk Kempro punya enjin 60 ke 80,000 km kalau iridium. Okey. Itu saja untuk hari ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.